Di suatu malam yang sunyi di kota Madinah, Khalifah Umar Al-Khattab berjalan sendirian. Seperti kebiasaannya, beliau berkeliling kota untuk melihat keadaan rakyatnya. Tidak mahu ada yang lapar, tidak mahu ada yang menderita tanpa beliau tahu. Tiba-tiba, dari kejauhan, beliau terdengar suara tangisan anak-anak kecil. Tangisan yang pilu seolah-olah menjeritkan lapar yang tiada tertahan. Dengan langkah perlahan, Umar menghampiri rumah itu. Rumah kecil yang hampir roboh, diterangi cahaya pelita yang malap. Di dalamnya, seorang ibu duduk di sisi periuk yang sedang mendidih. Dan anak-anak di sekelilingnya menangis menunggu makanan. Umar memberi salam. "Assalamualaikum wahai ibu. Mengapa anak-anakmu menangis?" Ibu itu menjawab dengan suara lemah. "Mereka lapar wahai tuan. Aku sedang memasak sesuatu supaya mereka tenang. Semoga mereka tertidur menunggu." Umar bertanya lagi, "Apa yang engkau masak, wahai ibu?" Perlahan ibu itu menjawab, "Batu, hanya batu, wahai lelaki. Aku masak batu supaya anak-anakku menyangka ada makanan, agar mereka berhenti menangis dan tertidur dalam harapan." Mendengar itu, Saidina Umar menundukkan wajah. Air matanya menitis tanpa mampu ditahan. Beliau berasa sangat sedih. Bagaimana mungkin ada rakyatnya kelaparan, sedang beliau sebagai khalifah hidup cukup makan tanpa berkata banyak. Umar segera bangkit dan berlari ke Baitul Mal Perbendaharaan Negara. Beliau mengambil sekarung gandum dan sedikit daging. Pembantunya, Aslam, menawarkan diri untuk membawanya. Tetapi Umar berkata tegas, "Tidak, Aslam. Biarlah aku yang memikulnya. Di hari kiamat nanti dosaku ini tidak akan kau pikul bersam." Aku, dengan peluh yang menitis dan langkah berat, beliau memikul karung itu ke rumah wanita miskin tadi. Setibanya di sana, Umar sendiri menyalakan api dan memasak makanan itu. Asap panas menyelimuti wajahnya, tetapi beliau teruskan juga. Tidak lama kemudian, aroma gandum dan daging memenuhi ruangan kecil itu. Anak-anak yang tadi menangis, kini tersenyum gembira menikmati makanan sebenar. Umar duduk jauh di sudut, memerhati wajah mereka yang kenyang dengan mata yang bergenang air mata. Setelah semuanya tenang dan anak-anak tertidur, Umar berdiri perlahan dan berkata pada Aslam, "Aku ingin duduk di sini sebentar. Aku mahu pastikan mereka benar-benar tidur dengan kenyang." Aslam melihat wajah Umar keletihan tapi tenang. Dalam hati Aslam berkata, "Inilah pemimpin sejati yang tidak tidur sebelum memastikan rakyatnya tidur dalam kenyang dan bahagia." Kisah ini bukan sekadar cerita lama. Ia adalah peringatan buat kita semua bahawa seorang pemimpin sejati bukanlah yang hanya berkuasa, tetapi yang hatinya penuh kasih dan tanggungjawab. Saidina Umar tidak menunggu orang meminta. Beliau mencari yang susah, menangis bersama mereka dan memberi tanpa nama. Semoga kita belajar menjadi manusia yang peduli, walaupun sedikit, kerana mungkin sedikit kebaikan yang kita beri menjadi sebab orang lain tersenyum malam ini.